Ya. Ya? I kan nak mengaji nasi lemak ni malam ni kan. Malam ni I ada bola Liverpool. Nak tengok bola boleh? Tak boleh. Itu apa? You tahu kan, I ni kan risau ikut malam-malam. Dengan siapa? I nak tengok dengan Nazrul je berdua dekat rumah nasi lemak. Dengan Nazrul? Ah. Tak boleh. Alah you, takkan berdua pun tak boleh you. Tak. Tak apa. I kan berdua je dengan anak-anak nanti. Takkan you nak tinggal kita orang berdua je kat rumah. Tak lama pun. Balik-balik pukul 3 je I balik. Pukul 3? No. Tak boleh. Tengok kat rumah. Pukul 3, betul? Pukul 3, betul pukul 3. Jangan lambat. Ya, pukul 3 jangan lambat. Ya ke? Ya, betul. Alah, balik-balik I tengok bola, lepas tu I balik lah. You jaga anak-anak semua bagi diorang tidur, okey? I jaga anak-anak senang-senang. You senang-senang tengok bola, I kena pula jaga anak. Alah, kenalah tolak ansur Kau sikit. tak fair macam ni. Asal pula tak fair? Bukan apa. I penat tapi I okey je. Betul? I okey je. Betul you okey? Lepas tu tengok bola. Dia pergi dah makan-makan dengan Nas tu. Mesti you lapar kan? Makan kat harimau lah nasi lemak ni. Makan harimau. Cakap ni. So, you jangan call-call apa I semua sampai I balik, okey? Betul Promise. Promise Promise. Tunggu I balik. Betul. You jangan call-call semua. I nak tengok bola je. Ya. Okey, tak apa. Makan dulu. Okay. Jaga I gerak. Kalau you tak nak balik pun tak apa malam tu. Nak tidur dengan Nas ke? Okey, Nak me time ke? Okey. Tak. Okey, makan dulu. Thank you.